سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Atau segala muslimin situ. Kalau situ you kena ambil di atas sedikit lagi lah. Yang ni atau ia berkata ia tu seorang ia berkata kata macam mana tu makul qaul benda yang hak dia kata jikalau tu dia kata gitu jikalau naik saksi pada aku jikalau naik saksi di atas aku atau maksud pada aku naik saksi atas aku oleh anbiya tu jamak daripada nabiyun bahasa kita kata segala nabi-nabi di mana anbiya jadi nabi-nabi itu naik saksi mengaku nabi itu dan malaikat atas daripada anbiya seperti kalanya jikalau naik saksi atasku oleh malaikat gitu atau oleh segala muslimin oleh segala orang muslimin oleh segala muslimin naik saksi takluk pada naik saksi dengan bagian-bagian pun itu orang panggil dengan bagian-bagian pun gitu yakni isyarat pada sesuatu perkara dengan biar-biar itu dengan sesuatu benda dengan apa-apa saja tak kira lah lepas tu tiada dijawab bagi kata jikalau tiada jawab aku terima akan dia akan naik saksi daripada orang yang tersebut tu dia tak percaya tengok siapa nabi jadi saksi pun satu-satu masalah ataupun malaikat jadi saksi ataupun segala orang muslimin jadi saksi dia tak percaya lagi dia tak mengaku lagi itu maksudnya nampak tu dalam yang cerita dalam demikian juga sama dia kata dalam atas lagi atas pada atas muslimin dalam aku dan jikalau naik saksi pada aku yang di atas aku oleh anbiya dan malaikat demikian itu jika saksi jika ia datang ke lapak anbiya sahaja wak dapat anbiya tak bawa datang lapak malaikat pada segala muslimin tidak atau malaikat sahaja
Tak awak datang anbiya, tak datang muslim orang melekat saja. Gitu. Kerana ia seorang membangsakan anbiya, segala nabi-nabi, atau malaikat, segala malaikat. Kalau nabi naik saksi pun dia tak percaya, dia tak mengaku. Malaikat naik saksi pun dia tak mengaku, dia tak percaya. Jadi masalahnya orang ni dia membangsa kepada anbiya, pada segala nabi, dia membangsa kepada malaikat, bangsa kepada mendusta. Tak kupu apa lagi. Dia panggil dia batu bohong. Itu. Tak percaya kepada nabi, tak percaya kepada malaikat. Dia kata nabi ni dusta, malaikat ni dusta. Kupu apa malaikat tu? Ni cara merkak ni. Kupu. Siapa-siapa dia ada iktikad, ada pegang hati, tak percaya kepada Rasul dan tidak percaya kepada malaikat, kupu. Karena puak ni dia panggil puak apa ni? Maksum, puak suci, bersih daripada dosa. Tiba-tiba kita tak percaya. Kita kata adalah seorang tu pergi berlaku apa-apa, nanti masalah. Pergi berlaku apa-apa, kita kata kalau malaikat nak saksi, buat aku tak percaya. Rasul nak saksi, buat aku tak percaya. Bermaksudnya dia mendustakan Rasul, mendustakan malaikat. Tercakap macam tu. Aku pun nampak lah. Jangan buat main dengan cakap ni. Tak pandai jadi masalah. Bahaya. Mata diri kena Farid. Ni masalah orang panggil murtad. Cakap pada kita tak betul jadi murtad. Bawa ada murtad. Tu. Satu-satunya. Faham tak? Habis. Atau segala muslimin. Ya sini dia cerita dah kan. Ya sini yang 4. Yang pertamanya Allah. Itu. Yang kedua malaikat. Itu malaikat. Yang tiga anbiya. Yang keempat muslimin. Mukminin. Dikandati muslimin sini mukminin. Ingat, dan orang muslimin yang melengkapi muslimin, mukminin. Itu melengkapi tu. Yang beriman, orang panggil muslimin hak yang beriman lah. Tu. Dia kata apa? Kalau kira himpun semua ni banyak. Letak lagi dia dusta. Nabi lagi dia tak percaya. Segala orang muslimin lagi dia tak percaya. Tengok, tiada, tu jawab. Tiada aku terima. Saksi. Malaikat naik saksi. Nabi naik saksi. Segala orang muslimin naik saksi tu, tiada aku terima akan dia. Akan naik saksi demikian itu sama sekali dia tak nak terima. Kerana dalam telah menunjuk syarak, atas terpehro. Terpehro ni makna kawal, jaga, atau bahasa kita sini kata lepas. Gitu. Perhimpunan mereka itu segala muslimin terpehro daripada muwafaqah atas dusta. Terpehro. Harap terpehro, terkawal, terjaga. Nak kata ke semua orang-orang mukmin ini berdusta ke semuanya, terjaga, orang panggil terkawal, terpehro. Dia tak boleh jadi. Itu makna lepas. Gitu. Tiba-tiba kita tak percaya. Aku pun. Ni perkataan. Dia kata begitu.
Dia kata gitu. Ni lain pula. Atau ia berkata, ni lain pula ni. Ni kalau yang murtad ni ke semua ni. Atau ia berkata, ia seorang. Seorang tu seorang Muslim lah kata. Orang yang beriman kata. Kalau tak beriman, dia tak murtad dah tu. Murtad tak beriman? Orang kufur murtad tak? Hari kufur tak murtad lah, dia dah kufur. Ni orang beriman lah. Dia kata macam mana? Ni makul kau ni. Tiada aku berbuat bagian-bagian. Bagian-bagian ni kinayah pada benda. Kira lah amalan tu, amalan ni kira lah. Tu. Aku tak akan kerja bagian-bagian. Dan jika ada ia tu bagian-bagian disyarat kepada perkara orang perintah dia, orang suruh dia kerja. Perkara tu perintah dalam hukum syarak. Misalnya bolehlah kita kata misal dalam ada tu umpama dia kata kerak kuku. Kita kerak kuku ni hukum syarak tak? Syarak tak? Sunnah tak? Sunnah. Lepas tu orang perintah dia, orang suruh dia lah. Dah kerak kuku raya. Jangan dibiar. Supaya kata tiada aku berbuat gila-gila. Aku tak akan buat. Kamu perintah aku tak ikut. Dan jika ada ia perkara yang orang perintah gila-gila tu daripada sunnah Nabi sekalipun. Siapa-siapa dia cakap ini. Ni kalau murtad ni, ni mulut ni, pijak lidah ni. Kufur. Jangan buat degil. Jangan kita kerah, jangan kita berlawan dengan hukum. Tak labur, rugi dah. Nampak? Ini misal. Misalnya, ni misal. Misalnya, jika dikatakan yang oleh seseorang, takdir itu. Jika dikatakan oleh seseorang, takdirlah kena pandai lah. Dikata tu yang panggil mak itu bina majhul. Jika dikatakan yang oleh seseorang, kata bagi seorang kepada seorang yang lain. Seorang ni orang lain lah. Seorang ni kata kepada seorang ni. Tu maksudnya. Tu ibarat. Kata macam mana? Ni kelima dia kata. Maku kau dia panggil. Perkataan dia. Kata nak. Keratkan kuku kamu itu. Kuku panjang. Dia suka. Kenapa? Bila kita mengambil wuduk tak ratalah kuku panjang. Kena buka satu-satu bawah tu. Kenapa? Dia buka tak? Ambil wuduk buka tak? Buka. Aku bagi jiruh gitu. Cucur itu. Air kena buka. Haid kuku kena buang. Seminggu sekali kena ijah lah, kena bersih lah. Iqamah hari Jumaat. Nak kerak tu. Jangan duk biar. Baru perintah lah. Kata kerak kuku. Kerakkan kuku kamu itu. Kenapa boleh kerak? Kerana iaitu kerak kuku tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang perintah. Lepas tu orang-orang pula dalil, orang pula alasan kata kerak kuku tu sunnah. Maka jawab seorang. Seorang yang orang perintah kena perintah tu. Tiada aku kerak sama sekali. Ni jawab ni. Ni mulut ni. Mulut ni. Kerja mulut, kerja lidah ni. Dan jika adalah ia kerak kuku tu sunnah Nabi sekalipun. Sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi sekalipun. Tapi sini ada hubung kait sikit lagi.
Bukan lagi dia kena tengok. Jangan bukan semata-mata perkataan tu. Tetapi dihukumkan dengan kufurnya kufur seorang yang berkata tu. Jika ia qasah, yakni dengan perkataan ia demikian itu tu menyenda-nyendakan yakni akan sunnah Nabi. Tadi itu. Sebab kufur. Jadi perkataan serta orang panggil niatan hati. Kosak sini niat. Aku tak akan kerja, aku tak akan gerak walaupun ia sunnah Nabi sekalipun. Tapi kosak di hati, niat di hati, nak menyenda-nyenda, nak main-main, nak buat orang panggil hina-hina sunnah Rasulullah kufur. Nampak tu? Itu begia-begia tu isyarat pada satu perintah. Walaupun perkara tu nampak pada zahirnya ringi, kecil, tapi hakikatnya bila sunnah dia sama. Ya kita kena ingat. Kena ingat gini. Perkara tu sunnah, perkara wajib, nasbah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum pada asalnya bila kita buat senda sama ada wajib, sunat, rusak belaka ini. Walaupun dia sunat, bukan nanti yang wajib. Nasbah sunat ke apa? Nasbah dia perintah tak kita. Hak ni dia perintah dengan jalan sunat, tutup sunat. Hak ni perintah dengan jalan wajib, tutup wajib gitu lah. Hakikat itu kan. Hak sunat wajib kamu bila kita buat senda mai. Dan jika dikatakan seorang oleh seorang takdirlah dikata baginya, bagi seorang yang lain, dia kata kan ni maka kau cukurkan kepala kamu. Cukur je. Tahu cukur kepala? Bukan cukur kepala, cukur rambut lah. Cukur kepala lupa. Darah pun. Cukur kepala. Kau panggil cakap apa ni? Cakap apa? Cakap majaz lagu ni. Bukan cukur kepala. Yang cukur rambut yang ada di atas kepala. Atas dia itu. Lepas cukur kepala pula. Ni tu. Dia ada juga lurah jawi dengan bahasa cakap majaz. Cakap macam lain, hendak murak macam lain. Sama-sama kita terpuyuk gelegak lah. Tahu puyuk gelegak? Tahu tak puyuk gelegak apa? Kita masak nasi. Mana kalau masak nasi dia gelegak. Kita terpuyuk gelegak dah. Dah gelegak. Puyuk kalau gelegak merasa habis rusak habis nasi tak boleh makan lah. Pasal puyuk gelegak. Tak ada kan? Apa gelegak? Air lah. Nasi tu berah yang dia letak gelegak. Bukan puyuk gelegak. Tapi cakap kata puyuk. Orang Arab bahasa belajar kecek Jawi. Bahasa mana puyuk gelegak? Hanya tu kita bahasa Arab macam tu. Kita tak biasa. Dia jumpa hak luar Arab, dia guna belarang. Kita tak faham. Lepas tu balik betul. Tu atas Arab ada apa? Tempat majal tu. Kalau Tuhan tu cakap betul-betul straight, tak ada kena takdir, tak kena takwil, tak kena tambah ibarat. Kata guru lah, harimau tu faham. Dia kata bodoh harimau, tak bodoh lah. Bodoh faham cakap Quran. Ni orang judi lagi tak lepas kena ulama pula kadang-kadang tak lepas kena baik pada Nabi pula tafsir mari. Habis perkataan itu tafsirkan oleh hadis ditafsirkan oleh ulama. Para ulama tu bagi pula. Bagi tu kalau kita nak baik ada hak Jawi, ada Arab, ada macam-macam pula, berbagai-bagai pula luar. Habis masing-masing lah. Bukan boleh kita nak bahas Quran terus kali, tak boleh. Nampak kaedah pula banyak. Sebab kita tak nak pada ulama susah nak faham sendiri. Ni habis. Itu dia cukur kepala kamu, cukurkanlah kepala kamu. Baca kedih dirilah.
cukurkanlah rambut yang ada di atas kepala kamu. Cukur rambut tu. Kenapa dia perintah ni cukurkan tu? Perintah fi'il amr. Kerana cukur itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia jawab, ia seorang yang kena kata, kena khitab tu. Ya ada aku cukurkan, dan jika ia sunnah Nabi sekalipun. Jawab dia. Pada sini kata nak, tiadalah jadi kafir kerana cukur kepala itu tiada sunnah. Sunnah cukur kepala. Sunnah tak? Bukan sunnah. Bila tak sunnah tak jadi kafir. Ya ikah. Cukur kepala bukan sunnah. Nabi tahu orang panjang. Tak banyak. Kalau guru suruh cukur tak? Seorang tu guru ni, kita belajar kat dia. Dia kata ke dia, perintah pada dia, cukur kepala kamu. Kita nak belajar pondok dia suruh cukur. Dia buat sustain lagu tu, peraturan dan nizam. Ada nak belajar dia kena cukur. Nak cukur tak? Cukur tak? Dia bukan sunnah. Cukur tak? Hari. Jadi wajib aridi. Ingat, bukan wajib asli tu, wajib aridi panggil. Wajib patuh pada guru. Kerana yang nak buat orang panggil apa? Peraturan disiplin pondok dia. Yang nak pergi budak dia nak basuh tu. Yang nak asuh, yang nak didik, yang nak paksa macam mana? Malaikat, ni tempat sunnah. Malaikat ni mana jadi kukuh lah. Malaikat sunnah ni. Mana? Pada nusuk haji. Nusuk tu ibadat haji lah. Bila sebut kata nusuk, dia masuk ibadat haji. Nabi kita bercukur situ. Situ sunnah. Cukur berpanjang ni, lepas apa berpanjang? Cukur tu bukan sunnah. Cukur semasa tu sunnah, Nabi pernah cukur. Cukur tak? Masa haji ni cukur tak? Cukur. Kerja haji, pak yang nak tahlul dia cukur. Sunnah itu. Kiakah tu. Dan tiada ia ni padahal, wawul hal tu. Dia tahu wawul hal. Dan makna padahal. Jadi orang sekarang dia pakai wawul hal. Sedangkan. Itu makna wawul hal. Tahu sedangkan? Kata sedangkan boleh. Kata padahal boleh. Sama tu. Padahal yang sedangkan tiada ia seorang. Dah. Pada nusuk haji. Bukan pada ibadat kerja haji, bukanlah ibadat kerja haji. Faham? Jadi masalah cukur rambut kepala ni orang mengerja ibadat haji. Pas dia bukan mengerja ibadat haji, dia ekal situ. Sebab tu dia tak dikumpul. Tak dikumpul. Dengan kosak ni takluk pada kata jadi kumpul. Dengan kosak takluk pada kata jadi kumpul. Jadi kumpul itu syaratnya, dengan kosak, dengan niat hati, dengan ia bercakap macam tu menghinakan dia. Akan sunnah. Kumpul tak boleh tu cakap tu. Payah orang pula mengkabir. Maka jika tiada ia kosak, tak kosak akan sesuatu pun. Tu panggil istilah kira. Tak kosak yang mana-mana. Tak kosak. Hanya semata-mata dia tak nurut, tak ikut lah. Baru berkata jawab dia. Dia tak ikut. Walaupun sunnah dia kata itu. Ni nas dia tiada kuku.
Di sini panggil perkataan dan serta dengan niat baru ukur. Kalau semata-mata perkataan dah tak ukur. Sini. Ya depak kadang-kadang kita kata saja ukur. Kadang-kadang kita kata, kita bercakap serta dengan niat. Faham molek tu? Habis itu. Atau ia berkata, ia seorang. Kata ni macam mana? Jika ada sianu itu Nabi. Sianu tu isyarat kepada seorang. Sianu tu isyarat pada seorang. Sianu tu bahasa Arab kata pulan. Pulan. Bahasa Jawa kata sianu tu. Tahu? Syarat tu pulan. Pulan tu kinayah pada seorang lah, katalah orang. Seorang tu. Jika adalah seorang tu Nabi, nas daya tiada aku percaya dengan dia, dengan sianu tu. Tak percaya. Dia kata. Jawab itu. Tapi ada orang cerita kata Nabi kita cukup rambut kepala cukup berapa kali dah kita? Itu Nabi kita. Nabi kita cukup berapa kali? Umur ya. Berapa kali sehari? Nabi cukup berapa kali anak? Umur dalam hidup ya. Tak tahu. Berapa kali mirah? Ada baca sejarah ya? Apa tahu tak? Apa pilih haji berapa kali cukupnya tu? Bukan gitu. Haji banyak kali ya buat. Tapi tak cukup kepala berapa kali? Dia cari dalam sejarah Nabi kita cukup kepala 3 kali. Kita tengok dalam sejarah bak cukup. Bersalahan jika ia berkata, kata gini, bersalah yang mana tak sama. Berlainan jika ia segera berkata, jika ada sianu itu Nabi, aku percaya dengan dia. Lain ni, tak sama ni. Kalau Nabi pada dia bukan, gitu. Orang panggil la haraf ibtinaiyah. Kerana yang terdahulu itu mana masa Allah telah dahulu terlepas tu ditaklik. Ditaklik mana? Jika naik saksi tu panggil taklik tu kait. Jika naik saksi mana taklik? Ketiadaan percaya atas keadaannya Nabi jika dia naik saksi. Ya taklik gitu. Maka padanya pada perkataan ini orang panggil mengurang kemertabat nubuah. Kerana ia seorang itu hendak mendustakan dia atas takdirnya. Orang panggil Allah Taala. Ia Nabi. Atas takdir ia. Takdir ia. Takdirnya ia Nabi. Kita takdir Allah takdirnya. Ia takdir tu bubuh kata. Bubuh kata dia tu Nabi. Bersalah masalah yang dua. Mana masalah yang dua? Mana masalah dua? Waktu masalah pertama tu. Masalah yang kedua, kalau seorang tu jadi dah Nabi, dia kata saya aku percaya. Dulu tu kalau seorang tu naik saksi, saya aku tak percaya. Aku tak terima. Tak sama dua tu. Habis. Itu. Atau diberi petua. Petua hukum. Dia akan seorang oleh seorang alim. Seorang tak alim, seorang tu butuh. Tua kata hukum tu pada dia, pada seorang tu. Tak kalau seorang alim tu tua kepada dia, maka katanya dia jawab. Nyo seorang. Apa ini syarat? Apa hukum macam ni? Syarat apa ni macam ni? Bahasa berat sikit. Apa? Anak-anak. Ni dia panggil syadi-syadi ni. Dia kata, apa hukum macam ni? Tak percaya.
Seorang ulama ni hukum betul. Bila hukum betul dia tak percaya. Apa hukum macam ni? Syarak apa bini ni? Kita kata. Faham tak? Ya tu betul. Lepas tu serta ada korenah tu dalil. Ada korenah, ada dalil. Orang panggil nampak gaya dia korenah. Faham tak? Dalam dia kata dia cakap tu ada korenah, ada dalil, ada bukti. Kalau bahasa kita panggil ada apa? Nampak. Dalam cakap pada dia tu nampak. Yang menunjuk di atas di kehendak dengan kata dia tu meringan-ringan akan dia akan syarak. Tu nampak. Tak ada. Cakap pada dia tu bui faham pada kita, bui nampak pada kita, kata dia ni nak seno-seno nak main-main ku syarak. Tu. Tak ada. Nampak kerana. Pasal kita panggil apa kerana? Nak panggil apa? Tai. Kerana. Seorang cakap tu nampak kerana. Tu orang kerana. Tak, bukan main. Kita nampak kata dia ni ada sifat dia tu. Sifat nak seno-seno tu nampak dalam dia bercakap tu. Kelakuan dia tu. Kita kalau kita kira kat, kita baca tu buat kata orang ni rupa-rupa dia cakap lagu ni nak main-main ni apa syarat ni. Tidak. Tu kerana lah. Kerana satu perkara orang panggil perbuatan dia, kelakuan dia memberi faham kepada kita ni, nampak dia nak senda apa syarat. Itu panggil kerana. Dalil lah. Perkara yang memberi faham kepada kita tu. Orang apa ni tu? Kerana nak panggil apa? Tanda lah. Nampak tanda gitu. Dia betul dah nampak dalil tu. Nampak tanda, nampak perenuh, nampak dalil yang menunjuk atas perkataan dia demikian tu, kerana orang panggil meringan-ringan akan dia, yakni akan hukum syarak. Tu ada perenuh. Orang panggil. Ada pun tu mukabir. Jikalau tiada ada perenuh itu, kerenah yang menunjuk di atas dan beringat dengan hukum syarak tu, kerenah tak ada. Pertama, ia bercakap apa hukum ni, ia bercakap, tapi kerenah tak ada. Dan tiada ia kosak sesuatu. Ia tak kosak apa, semata-mata kata, tak kosak mana-mana. Kerenah pun tak ada. Dua tadi ni kata apa hukum macam ni. Hukum seorang ulama hukum tu betul. Dia kata hukum apa macam ni, hukum syarak apa macam ni. Yang pertama ada kerana, yang duanya tak kosak ke mana-mana. Jawabnya tiada kupu, ia tak kupu. Payah gak nak kata kupu ada-ada. Nampak tak? Ada kerana tak ada kosak, tak boleh lagi. Bahasa atas dengan dan. Ada kerana tu kita je faham, hakikatnya kita tak tahu. Nampak tak? Tu anak tanya, tu kaedah yang ada. Bahasa Yahudi dan, kalau orang atau apa nak? You know? You know? Habis itu. Lagi. Tu orang panggil situ baik dua ni. Adapun jikalau tiada korenah itu dan tiada ia kosak sesuatu, tiada kupu ia. Tapi tak sunyi daripada haram. Haram. Haram tak sunyi, mesti haram itu haram lah. Masalah kupu je. Pas sepatutnya kita orang beriman kata lah, tak lah nak jauh lah. Gitu lah. Nak faham tak tu? Atau dikatanya seorang, boleh seorang kata ni laknat Allah atas tiap-tiap alim. Dia kata gitu.
Mudah-mudahan minta lalu itu laknat di atas tiap-tiap orang yang alim. Tiap-tiap tu banyaklah, ramailah. Lepas tu dia tu dikehendaki dengan perkataan yang tersebut tu. Dia kehendak ni niat hati ya. Orang tak tahu ni. Kehendak ni meliputi sekalian yang melengkapi orang panggil bagi salah seorang daripada anbiya. Kerana anbiya Ta'ala yang anbiya termasuk dalam kita kata macam tu dan masuk anbiya kata. Itu mana melengkapi. Itu Nabi Ali tak? Tu dia cerita. Habis itu maka jika ia kehendakkan dengan kata yang tersebut tu, laknat Allah atas tiap-tiap orang alim tu. Dan katanya tiap-tiap itu akan meliputi akan sekalian ulama sahaja. Kalau kata gitu. Kata semua saja. Kata gitu tu ada juga. Dia tak masuk rasul lah. Jika ia kehendak dengan katanya tiap-tiap itu, tiap-tiap alim tu, ia kehendak akan meliputi akan sekalian ulama sahaja. Tak masuk ulama. Siapa dia kata ni? Dia kata Syekh Ibn Hajar. Padanya nazar ditilik. Ditilik. Masalah kupu tak kupu ditilik. Tak kata selalulah. Atau ia berkata aku lepas daripada Allah. Ni dia cakap aku lepas daripada Allah. Yakni maksud lepas dia tu jauh, ba'idun. Maksud daripada Allah. Yakni tiada aku bergantung dengan dia, dengan Allah di dalam setiap hal. Dia cakap itu. Atau daripada Nabi, lepas daripada Nabi atas pada Allah. Ni aku lepas daripada Nabi. Lepas ini orang panggil tak berhajat apa-apa. Tuan lepas. Atau lepas daripada Al-Quran. Ni cakap apa ni? Nak ingat belakang ni. Atau lepas atas itu semua daripada syarak. Atau lepas daripada Islam, daripada agama Islam. Ni semua ni. Semua ni. Maka sekalian yang tersebut hak kamadian ni, lepas daripada Allah, lepas daripada Nabi, lepas daripada Al-Quran, lepas daripada syariat, lepas daripada agama Islam. Dia cakap itu tu. Maka sekalian tersebut itu jadi kafir murtad namanya. Waliyadzubillah. Jangan cakap itu. Tak. Kita duduk ni aku ni lepas daripada Allah. Aku ni lepas daripada Nabi jangan. Aku lepas daripada agama Islam kupu. Jangan gitu. Dia kita kau kupu. Cakap kupu. Wah, macam mana? Kita tak saya belajar sini. Kita balik baca Junaid. Gini hari. Apa? Cerita hal lain pula. Ni hal ni. Habis. Kupu namanya. Kenapa oleh kupu? Inilah. Kenapa? Kerana ia melepaskan dirinya dan diri dia yang tersebut, yang daripada yang tersebut itu. Tu. Lepas diri daripada mana? Daripada halil makruf lah kalau itu. Lepas diri daripada yang tersebut itu. Apabila lepas diri daripada Allah, daripada Rasul, daripada agama, daripada Al-Quran, daripada Islam, pada saat itu, kerana kita hidup terlepas, kita kena dua syarat.
Dia oleh agama Islam. Bagi lepas daripada Islam kufur. Faham bila kufur macam mana nak masuk Islam? Kalau kita selama mana kita duduk macam tu, lepas dari Islam, lepas daripada Allah, lepas daripada Rasul, tu kufur itu tak masuk Islam. Mucak tak ada Islam. Kenapa hari? Tak ada Islam. Kita temucak dua kelima syahadat, tak jadi Islam. Lagu mana? Mira. Apa? Kena tersedik dulu, kena mengaku dulu. Kata kita ni tak lepas, kata kita berhajat, kita perlu daripada perkara tersebut tu. Lepas tu kita bertaubat, lepas tu kita mengucap baru masuk Islam. Kalau kita masih tu macam tu, kalau mengucap tak masuk, pasal apa? Ada manik bagi. Tak ada manik. Gapo manik? Gapo manik apa? Perkara yang menegahkan seorang itu dan orang panggil dari agama Islam. Gitu. Habis itu lain pula ni. Atau kata, yakni atau berkata bagi hukum, berkata bagi hukum yang dihukumkan dengan dia dengan hukum tu oleh hakim. Hakim dihukum pada seorang. Apa dia kata? Tapi hakim hukum tu dengan hukum Allah Ta'ala. Seorang tu hakim dia buat keputusan. Dia hukum di atas seorang dengan hukum Allah Ta'ala. Manakala hakim dia buat keputusan hukum di atas dia dengan hukum Allah Ta'ala, dia berasa tak puas hati lah. Hukum Allah Ta'ala ni hukum syarah, hukum syariat tu. Dia berasa tak puas hati, berasa tak adil. Balik dia kita katalah macam-macam lah berasa hati. Lalu tu dia pun kata tiada ini ini tu hukumnya dan hakim hukum pada dia tu daripada hukum ni, bukan hukum ni. Nafi itu. Atau dikatanya tiada aku ketahui apa hukum macam ni. Aku tak tahu ni apa hukum macam ni. Jawab. Maka tak dapat tiada daripada ia ketahui bahawa hukum itu bahasanya hukum itu hukum syarah. Dia tahu hukum tu hukum syarah. Saya panggil tak dapat tiada daripada ia mengetahui hukum tu kata hukum syarah. Tu orang panggil baru nak jadi hukum. Tak dapat tidak tu seorang tu nak boleh hukum-hukum, dia tu mengetahui kata hukum tu hukum syarah, hukum daripada dia tu. Ada pun jika ia tiada mengetahui, tu maka biar tu. Kalau tak tahu, dia kata gitu, dia cakap gitu. Hukum tu hukum syarah, tapi dia tak tahu hukum tu kata hukum syarah. Jawab dia, tiada hukum. Hang kait ni. Tak dapat tidak nak pergi hukum kata hukum tu, dia mengetahui kata hukum tu hukum syarah. Kalau dia tidak mengetahui hukum untuk bagi hukum, akhir hukum tadi dia tu kata hukum syarah, dia jahil lah panggil. Dia tu tiada hukum. Misalnya, dia nak balik, nak buat misal. Nak buat misal, nak buat contoh lagu mana. Misalnya dihukumkan ke atas seorang dengan hukum syarah. Katalah hukum apa-apa. Dengan hukum syarah. Maka dikatakan baginya bagi hukum syarah tu, hukum tadi dia tu, inilah hukum syarah. Maka ia jawab, apa ini hukum? Macam mana ini hukum ni? Hal keadaannya seorang yang berkata semacam tu dia kata apa ini hukum ni? Pada masa tu hal keadaan itu masa tu mesenda-senda dan menghina akan dia. Perkataan itu orang panggil menghina, mesenda dengan hukum Allah. Jadi ini dia senda.
Jadi ini senang. Kupu lah. Dia senang ni. Kata seruta senang. Kupu. Ini kobel ni. Maka jika tiada ia kosak, ia tak kosak, senang-senang. Dia meringan-ringan, menghina. Akal hukum? Akal syarak? Jawab. Nah, saya tidak kupu. Kata tu tak jawab, tak kupu. Kita tak niat. Kata tu kosak, kupu. Nampak tu? Tak apa dah, tak pelik lah. Faham tak, Mirul? Tak apa. Habis. Ni nak pergi lagi ni. Allah dah. Jadi pelik lah kita tak pernah dengar. Atau dikatanya seorang. Kata macam mana? Ni seorang ni kata. Tak kalau ia taruh air bencana. Tak kalau ia taruh tu dia masuk dia bubuh lah. Macam mana taruh air dia orang panggil dalam jana. Tu dia bubuh air, masuk air dalam jana. Faham tak masuk dalam jana? Tahu tak jana? Bukan cerana sebuah pinang. Buat air dalam jana. Tahu jana? Jana tu bekas lah. Payan ke, timba beledi ke, cerek ke, keni kata gila. Tu dipanggil berjana jadi umum. Orang tua dia guna berjana. Jana tu bekas dia buat bubuh air. Botol pun tak apa. Lepas tu masuk air, kita masuk air. Masuk air dalam bejana, telah penuh bejananya dengan air. Yakni yasin. Atau berkata ia tak kala penuh bejana tu. Yang ia isi dia akan bejana tu dengan air penuh. Atau seumpamanya seumpama air, lah benda lain lagi pun. Dia kata macam mana? Piala tu belah lah. Mana sini? Piala ini bekas tu. Ka'san dihaqo. Dia kata gitu. Tahu tak ka'san dihaqo ni? Tahu tak ka'san dihaqo? Berapa ka'san dihaqo? Tak tahu. Ka'san dihaqo daripada surah apa ka'san dihaqo? Dia tak kata ada ka'san dihaqo. Amma yatasa, amma. Tak surah amma. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa 'anaba wa kawa'iba traban wa ka'san dihaqo. Ada. Itu tak? Lajul Muhammad. Apa ka'san dihaqo? Khamran mamlu'atan. Tu ka'san dihaqo. Gapo? Gapo sai? Agak khamran tu. Khamar. Agak dipenuhkan dia. Bubuh air. Dia kata agak. Khamar. Wak mamai. Dah dia baca. Wa ka'san dihaqo. Tu. Dia bubuh air tu, dia isi air masuk dalam belah tu. Faham tak tu? Di mana ka'san dihaqo? Tu dia cerita. Dan tiada syarat. Tak syarat ni orang kait, tak kait. Tak syarat tu, tak kait. Ia berkata, piala ini. Tak kata gitu pun tak apa dah. Kata kan no? Ka'san dihaqo saja. Ni penuh. Piala ini ka'san dihaqo. Tak pernah tahu dah. Buruh apa? Ya maklum dah benda dia buruh itu kerja yang tu. Ka'san dihaqo. Menuhlah dan
dengan arak nu arak. Tu makna kaksan dihaka. Dia tu. Hanya memada pada hukum-hukum. Pada hukum kata kuku seorang tu dengan kata apabila penuh berjananya itu dengan air lah. Kata kaksan dihaka dah mada dah cukup kuku. Wak senda-senda, wak main-main dengan ayat Quran. Benda ni kehendak lain, murak di lain, kita letak di lain, tak boleh. Macam mana kalau kita mengajar tak betul? Tak guna. Ni tahu kaedah ni. Ada juga orang tua-tua dia buat tapai. Tahu tapai? Apa yang tapai? Tapai kayaknya. Tapai. Gitu. Panggil tapai. Kan kita tapai. Tapai guna dia lagi. Buat tapai. Pasti dia katanya dia bagi manis kan? Bagi manis kan? Dia baca ayat Quran. Macam mana? Ni ada guru cerita. Masa ni katanya tu. Dia nak buat apa? Buat apa ni bagi manis. Amma manis tawana manis benar. Tak boleh buat senda-senda. Dia bukan manis benar. Pak amma manis tawana tu. Supaya kata manis benar. Tahu kali manis benar? Anak tahu dah manis benar? Tak apa ni manis benar. Ya kalau kata macam tu, tak apa ni manis. Ilmu orang tua tak boleh kata gitu. Yang bukan maksud dia. Dia panggil senda tu. Main-main tu. Kerana makna kaksan dihaka itu piala yang penuh, piala yang berisi penuh dengan arak. Qamran mamlu'atan. Lepas kita pergi buat senda-senda dengan air yang kita nak minum ni. Awak main-main tak boleh. Ingat. Tapi sini tak ada cara orang macam buat patung tu dah. Tak manis dah benar, manis benar. Itu patung tu macam patung nak pergi sama di hujung. Dah tahu naik tak benar, manis benar. Padahal tahu naik tu bukan benar. Macam nak patung-patung itu. Habis atau dituang akan syarabah. Syarabah tu minuman. Syarabah ni minuman dituang. Minuman. Dia tu baca tu hal keada syarabah tu dibaca tu dengan sin. Sin mana? Sin yang bertitik 3. Sin yang titik 3 tak ada sin titik 2. Tu panggil sifat lekas sifat tu tu. Bukan sifat lil qaidah lah. Sin tu yang bertitik 3 lah. Kita sin. Sin tak ada titik 1, titik 2, tak ada titik kali sin pula. Sin yang bertitik. Yang bertitik 3. Tu sin yang bertitik lah. Kata gitu. Syaraban. Gitu. Yakni syaraban tu minuman asalnya. Dalam ayat Al-Quran syarabat tu kalau dia tuaikan suatu perkara dalam jana dah selesai, dia kata syaraban. Syaraban tu panggil barang dan minuman daripada benda-benda cair. Pas dia kata mana? Masa tu maka adalah perkataan dia kata kanat saroba. Dia tak kata dengan sying, kata dengan sing. Saroba. Hai tak saroba? Apa saroba? Saroba mana haba'an mumbatsa. Habu yang bertaburan. Ni mau dalam surah lain pula ni. Surah apa ni? Surah apa ni? Hak ni ada dalam surah ke apa? Surah apa ni? Nu ayat nu. Wasiyratil jibal. Ingat tak? Wasiyratil jibalu fakanat saraba. Gitu kan? Tak ada.
Mana suyira tu mana di jalan. Di jalan akan segala bukit, suyiratil jibal. Di jalan akan segala bukit, yakni an wajhil ardi, dalam muka bumi ini. Di muka bumi ni bukit ni orang panggil sebagai pasar. Tahu pasar? Tahu tak pasar? Tahu pasar? Paku. Nak teguh, nak kuat bumi ni. Lepas tu mana-mana HP nak kiamat, Allah Ta'ala gonjang tu. Gonjang ni, bukit bukau ni, gunung kanan ni berterbangan. Di mana? Tu. Haba'an mansura. Duk terbang. Lepas dia saat ni, dia duk tuai minum ni, dia kata macam tu. Ya ni dalam. Atau berkata ia tak, kalau ia menuangkan minuman, ia kata maka saroba, kata tu dengan sin, tak kata dengan sin kali. Yang tiada bertitik, sin tu. Iaitu, dia kata iaitu firman Allah, wasuyiratil jibalu fakan saroba. Adalah yang kata makna wallahu a'lamu bimuradik, bermula Allah Ta'ala lah dan mengetahui dengan kehendaknya, dengan muradnya. Lepas tu serah. Lepas tu kata lah makna lebih kurang. Dan diperjalankan segala bukit-bukit. Apa maksud diperjalan? Yakni dipindahkan dia akan bukit daripada tempat dia yang asal. Asal dia duduk di mana? Tempat dia. Bila tu? Pada hari kiamat. Tuhan pindah bukit tu. Saraba, berterbangan. Gitu. Maka adalah sekalian yang dah disebutkan pada Quran. Sekalian yang disebutkan pada Quran. Fahidalah tu, maka adalah sekaliannya. Orang panggil apa saraba tu? Baca kena tu, saya. Luah kat sini baca no. Ya kalau orang tani yang tak baca gitu. Baca gitu tu baca no. Aling gitu. Hak sungguh bukan aling. Alang. Tahu alang? Alang tahu tak? Tahu tak alang? Tak tahu alang? Alang ke alung apa? Alang, tahu alang? Apa kali alang? Tak tahu alang hari. Tak tahu apa alang. Saya tahu tak alang? Payah nak oyak. Kita kata musim panas. Kita musim panas. Biasa gejala ada tepi pantai. Atas jalan Mi'ta tak ada. Kena kereta kita pergi lalu kereta. Lepas kita tengok daripada jauh tu, kita nampak seumpama air. Nampak tak? Pun nampak tak? Hakikatnya bukan air. Ada tak itu? Aku panggil apa sini? Aku panggil apa? Payah aku panggil apa? Kita nampak pada jauh tu. Kita nak kereta ni musim panas. Kita nak kereta ni, kita terbatas dah seterus. Tu nampak pada jauh tu seumpama air kita nampak. Tapi bukan air. Tu alang-alang tu. Sabit ni sekah yang guna alang, tapi kat sini guna apa tu? Tengah-tengah kecil alung-alung. Siapa orang panggil itu kedah panggil alang? Tahu? Alang? Alang apa alang? Alang macam mana alang? Dia tak alang lain pula. Gimana? Lain tu. Ni alang ni kita nampak benda jauh macam air. Sini dia panggil apa ke? Nampak macam air kita tengok ada jauh. Tu jalan raya tu. Panggil apa jago? Nama apa aja tu?
Ya. Tak siraan. Tulis. Tu makna ya. Ni maksud aling sini ni. Benda seumpama tu bila kita sampai di tempat dia tu, yakni tiada sesuatu pun seperti itu. Kita sampai tak ada. Tapi kita tengok daripada jauh nampak. Kita pergi sampai tempat dia tak ada tu. Dia kata gitu. Itu makna sarabah. Tu kata. Yang disebut pada Al-Quran sebulan ada. Yakni pada surah Amma yatasaalun. Ada tu. Fakanat saraba ada lah. Situ. Habis kata kita boleh juga. Ingat. Kita kata semasa kita masukkan air dalam bejana dalam bekas tu. Kalau kita cakap itu orang panggil buat senda-senda, buat memahami dengan ayat Al-Quran. Tak boleh. Pasal itu. Nilai pula ni. Atau tak kalau bubuhlah, tak kalau iyo seorang tu. Gitu kan. Bertimbang, yakni bertimbang apa-apa, menimbang apa-apa, timbang suka. Tahu timbang? Atau menyuka apa-apa barang tak kira lah. Dia timbang apa-apa, menimbang apa-apa, yang menyuka apa-apa. Dah, dia pun kata kan? Ni dia kata ni. Ni makul kau ni. Di samping dia menimbang atau dia suka sesuatu benda, dia kata wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tanda ayat Quran. On di surah mana ni? Tu dia cerita tu. Surah mana? Wailul lil mutaffifin. Ayat tu kepada surah Al-Mutaffifin. Apa makna dia? Dan maknanya wallahu a'lamu bi muradih. Serah dulu. Allah Taala lebih tahulah dengan murad, dengan kehendaknya. Kata mana? Mana dia? Dengan mana? Dan apabila menyukat mereka itu, tak kala dia menyukat ataupun menimbang, dua tu, sesuatu benda. Tak kala menyukat bagi seseorang, bagi manusia, bagi seorang manusia. Nak beri kepada orang kalau manusia tu manusia yang beli di dia, dia suka nak bagilah, gitu kan. Atau menimbang mereka itu bagi manusia, macam itu juga ni. Dia kata kan, merugi mereka itu bagi manusia. Itu mana siru? Merugi. Dia kata sambil dia suka, jadi kata ni yang senda-senda. Tak boleh. Habis itu tak boleh kata itu. Atau nilai pula. Atau dikatanya dan dikatanya seorang macam ni orang panggil apa ni? Katanya seorang, tengok sekali lagi. Tak kalau melihat orang banyak. Tahu tak kalau you tengok ramainya manusia dia berkumpul, gitu kan. Di mana orang banyak di sini. Perhimpun ni manusia. Dia panggil tu ramai manusia. Kita tengok satu perhimpunan manusia. Tu mana? Tak kala melihat orang banyak berhimpun, tu. Dia berkata, guna dia Quran pula. Kata senang-senang ni. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ahada ada? Tak ada ni. Ya Quran. Ada tak? Ahadan, bukan ahadun, tak ada dah. No ahadan. Hal keadaannya masa dia kata macam tu
dia panggil dia bersepakai dengan kuasa hati dia tu nak meringan-ringan, nak mengolok-olok. Ahadan tu makna di situ tu bukan ahadan untuk ayat nuwadim minhum ahadan. Ya nuwadim tu nun tu kami dah fa'i dah. Daripada mereka itu, daripada perhimpunan manusia, ahadan akan seorang. Saya kata kena makna dia, dan maknanya wallahu a'lamu bimurad. Ni orang-orang nak kata gini dulu. Makna sebenar murad tu tak tahulah macam mana kehendak, tapi makna arti ni. Dan kami sesok akan mereka itu. Tahu sesok? Bersesok tahu? Sesok, bukan desak, sesok. Tahu sesok? Apa sesok kan? Ikut-ikut lama. Sesok. Akan mereka itu, dan tiada kami meninggalkan, yakni tertinggal daripada mereka itu akan seorang pun. Hak yang tiada beri pun semua tu dia masuk pun ni berlaku. Supaya kata itu. Lepas tu ia kosak memudah-mudahkan dan mengolok-olokkan dengan ayat Al-Quran tu. Semua ni kembali dengan ayat kata pada mula. Kosak nak mudah-mudah, nak main-main, nak olok-olok pada sekaliannya itu, yakni kawin pada sekalian surah, sekalian gambar dia, sekalian masalah yang tersebut itu, dan daripada katanya atau dikatanya, tak kalau ia taruh air dalam jana tu hingga akhir. Jawab dia jadi kupu. Habis. Tapi ia kait dia jadi kupu tu, ia kait. Kosak mudah-mudah, kosak Allah-Allah. Dia kerja apa-apa, dia mari buat gitu. Hakikat bukan situ. Meletak situ. Yang ni. Ya ni tafsir lagi. Apabila seorang itu berkata akan yang tersebut, yakni akan perkataan yang tersebut itu, gitu takdir tu. Dia berkata akan perkataan yang tersebut itu, berkata kalau pada segala ketika yang tersebut itu, serta ia kosakkan memudah-mudahkan tu. Dia kosak memudah-mudahkan dan meringan-ringankan dan mesenda-sendakan dengan kalam Allah terpanggil Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala nas jadilah ia kafir murtad. Tu. Kosak main-main dengan ayat bukan tempat dia. Jangan main. Ada kat pasal ayat ada. Ada. Jangan macam tu. Ni banyak orang tua duk guna. Banyak lagi orang tua-tua yang duk guna ayat ni bukan tempat dia. Sini kita tahulah. Sana tu banyak. Macam kita berjumpa dengan satu bomo. Lepas tu seorang tu melahirkan anak. Lahir anak tu orang panggil, adalah kemaluan yang tak ada. Kemaluan yang tak ada, payah baca ayat Quran lah. Dia kata mana? Macam mana? Rabbuka, bukan Rabbuka, Rabbuka. Surah apa Rabbuka? Rabbuka. Surah Rabbuka. Tak ada. Ada Rabbuka, buka. Dia kata buka lah. Pasal dia tak ada. Kemaluan seorang tu. Yang nak bagian tu Rabbuka. Tu panggil buat mudah-mudah dengan ayat Quran. Mana yang bukan macam tu, Rabbuka tu akan ni Rabbuka, dia kata buka. Sebab hak tak tutup nak bagi buka. Tu dia tak faham. Jangan buat main ayat Quran. Tak boleh. Habis itu nilai pula ni. Mana ni? Jadilah ia kafir murtad. Demikian lagi sama juga hukum. Tak boleh juga. Tiap-tiap tempat
Ni nak umum, ni nak umum. Waktu tu kita khusus gini. Ada banyak dah nak umum. Nak meratai, nak habis. Tiap-tiap tempat yang disebutkan pada Quran itu ikutlah bukan perkataan ni. Tempat mana-mana saja tak kira. Ia kuasa menghina-hinakan dan mensena-senakan. Demikianlah sama hukum. Yang ni jadi kufur. Yang ni demikian lagi tiap-tiap ayat Al-Quran ataupun tiap-tiap perkataan yang daripada Al-Quran. Yang daripada tu ada Al-Quran itu. Daripada Quran. Kita ada tak dia? Tiap-tiap ayat ataupun tiap-tiap perkataan yang adalah daripada Al-Quran. Jatuh. Apabila dikatakan dia akan tiap-tiap daripada ayat dan perkataan tu atas jalan Allah, jalan mamai, atau meringan-ringan perkataan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab dia, kufur murtadlah orang yang mengatakan yang tersebut itu. Tidak awak kufur. Tak boleh. Ni umum ni. Letak sendirilah. B. Yang lain pula. Maka jika tiada kosak, demikian itu rujuk kepada dari atas jalan Allah dan meringan-ringan perkataan Allah Subhanahu Taala. Dia kata tapi tak ada kosak ni. Perkataan saja, tidak mencari kosak. Jawabnya, maka tiada kufur. Tak kufur. Tetapi sungguh perkata tak kufur, ni panggil istidrak daripada tak kufur. Tetapi tiada jauh, tak jauh tu tak lepas. Tak jauh, tak lepas daripada haramnya. Haram tak lepas mesti. Tak sunyi lah. Tak sunyi daripada haram. Yang ni haram mesti haram. Ada masalah kufur, tengok kosak dia ada ke tak ada. Kalau tak ada, tak kufur. Kalau ada, kufur. Ilah kata dia tiada sunyi, tiada jauh. Kerana ia seorang tu istimalkan Al-Quran. Istimal tu mana guna? Guna ayat Al-Quran pada makna, pada maksud. Pada makna, pada maksud yang tiada dihantarkan dia kan makna baginya, bagi tempat Al-Quran dihantar diletak di tempat lain. Orang panggil kita letak suatu benda tak kena pada tempat. Dia panggil apa tu macam tu? Baik. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Kan apa? Zalim. Dia panggil letak suatu benda tak kena pada tempat. Itulah orang panggil zalim. Zalim ada banyak. Pertama zalim di kita sendiri. Yang dua zalim ada orang. Itu ada orang lain. Ni zalim kita ni. Zalim diri sendiri ni. Tak kena pada tempat. Makna dia kanap di lain, kita letak di lain. Tapi tu rusak ni. Atau ia maki Nabi. Tak boleh agak maki. Tak boleh maki. Tak apa dah betul. Kita guna maki dah. Orang sana dia kata sumpah. Maki, sumpah, kamu macam-macam lah. Ini kata nak maki saya. Lagi lain dah. Sumpah dah, sumpah. Sumpah macam lain, wallahi dia. Sumpah. Sumpah tak? Hari. Tak tu sumpah. Berapa orang maki? Maki ada tak? Maki kamu. Maki kepada Nabi. Maki Nabi tu maki kepada Nabi. Atau malaikat maki kepada malaikat. Jawab tu. Takmin. Sama ada Nabi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau barang mana Nabi, tak kira Nabi mana-mana. Tak boleh. Yang tetap nubuahnya. Nubuah tu, ingatlah nubuah ni. Keadaan dia itu
jadi nabi sungguh. Mana nubuah? Tu mana nubuah? Nubuah tu dekat ada dia tu seorang nabi sungguh. Tiba-tiba kita mati. Kita celah, kita cerita, kita penjatuh, kita hina, katalah masa mati tu. Tu. Tak boleh. Atau ia berkata, atau ia berkata, ia kuat. Allah, kuat ni tahu, kuat. Lagu kuat. Kuat, apa kuat? Yakni orang yang memegang di rumahnya orang yang berbuat zina. Itu mana kuat? Kuat ni isim fa'il. Faham tak tu? Jika ia sembahyang atau kait. Jika dia sembahyang, dia kata, dia berkata, ia kuat. Apa kuat? Qawadun. Apa kuat? Masa Allah orang suruh dia sembahyang, tu mana jika ia sembahyang. Orang suruh perintah dia suruh dia sembahyang. Maka dia jawabnya, kalau aku sembahyang, baik aku jadi seorang kuat lagi. Gitu kan. Kuat ni orang yang memegangkan orang dah. Ada cari orang perempuan mari. Orang perempuan mari. Dah. Lepas tu kita cari orang zina. Kau panggil apa tu? Ini ada seorang yang cari orang perempuan mari. Wah tepat. Lepas tu orang mari zina situ. Kawat tu waktu kawat tu cari. Baik waktu lagi pada semaya. Gitu. Faham tak tu kawat? Faham tak? Apa mereka orang cari orang Tina, cari perempuan. Mari, apa. Orang mari situ. Ni hok uji cari. Bukan hok pelacur tu, hok sorang dia cari. Dia cari balik dengan kuku, cari balik ribu, cari balik ribu. Dia terbahagia jadi hok ni lagi dengan aku semaya. Gitu kan. Bapak ayam. Bapak ayam. Dia cari anak ayam ni dah. Tu mana kawak kata tu kawak. Nampak Faham? Bahasa Siam dia panggil mengda. Ya orang dia cari. Cari yang buat tempat tu. Baik tu. Oi, pada aku tu semaya. Baik jadi ni lagi dengan semaya. Itu. Faham? Bukan kena kau diri seorang perempuan tak, orang juga cari. Tahu tak? Tu kawat. Tu dia kata jika ia semaya, baik dia jadi kawat lagi. Kawat tu bahasa Arab ada. Habis itu lain pula. Atau apa yang mengena kebajikan. Orang yang sembahyang, dia kata gitu, mengenum dapatlah apa-apa yang dapat kebajikan, dapat nikmat ke, dapat kelebihan ke bagi orang yang sembahyang. Apa dia kata macam tak ni? Baik jadi kawak tu. Di atas itu tu. Atas jika dia sembahyang tu. Apa dia kata pula? Mudah sembahyang boleh apa? Tak itu. Cuba tengok aku ni, labur ni boleh. Orang mari seorangnya nak bagi dia. Apa mula sembahyang boleh apa? Kata lagi tu. Dia panggil. Atau sembahyang ini tiada patut bagiku. Tak layak. Lagi tu. Tengok lagi lah. Lagi ni kata kena. Dengan kosak, tu dia kata macam tak ni tu. Dengan kosak mesenda-sendakan. Tu panggil ni kait ni. Dia terdengar kosak mesenda-sendakan
maka ini kait kembali kepada surah, kepada masa Allah yang pertama. Mana yang pertama? Mana yang pertama? Baik dia jadi kawak pada dia semaya tu. Tu yang bagi. Ada yang kedua. Mana yang kedua? Katanya apa yang mengenai kebajikan orang yang semaya tu? Tu yang dua. Apa yang dapat kebajikan bagi orang semaya? Atas semaya ni tiada patut baginya, tak layak, tak munasabah, tak berlagu. Baik dia dapat orang kawak. Laba dapat utang. Tak boleh gitu. Ni kosak senda tadi. Hubungan tu. Atau atas pada mesna-sena ni. Ni atas pada mesna-sena, kosak mesna. Atau atas pada kosak mesna. Atau menghalalkan. Ni kubur ni. Menghalalkan meninggalkan dia akan sembahyang. Ni dia panggil dia kosak menghalang. Mana kosak menghalang? Semaya ini tiada patut bagiku. Waktu dia kosak menghalang ni. Hak dua tu dia kosak senda. Hak ni dia kosak halang dalam dah cakap ke macam tu. Tak boleh kuku sampai tu. Dan ini dan kait ini, kait yang tiga ni kembali kepada surah yang keempat. Tu di bawah tu. Hak di habis bawah. Ini tiada patut bagiku. Iaitu yang pada sarah. Sarah tu dalam sarah tu lah. Pada sarah lah. Dalam tu ada tu dalam tu. Dia tengok dalam sikit. Dia tengok di dalam tu. Atau orang yang berbuat zina jika ia sembahyang. Yakni atau berkata ia diri dia lah jadi kawat. Jika ia sembahyang, baik dia jadi kawat lah. Apa kawat? Dan makna kawat itu orang yang mengambil perempuan bagi lelaki. Tu lah. Tak orang tu. Orang apa? Tu kawat. Orang mengambil orang cari perempuan mari. Kita baik jadi dia tu lagi dengan aku semaya. Tu tarikh dia. Tengok tu orang yang mengambil perempuan, mengambil mana carilah. Cari bawa mari pun bagi lelaki. Atau selagi lelaki bagi perempuan atas pada ni. Bahaya ni. Akah tak sama ya. Tak. Orang yang mengambil lelaki bagi perempuan dicari hak jatuh ni. Hari sana ni dicari hak tina, bagi jatuh. Ni dicari hak jatuh tina gitu ah. Faham? Atau kawak dua-dua tu. Faham dah? Hari luah tani sikit dia. Nampak dah kata? Tengok. Supaya apa tu? Ni ilak pada mengambil. Mengambil tu kita cari lah. Ilak pada mengambil supaya memperbuatkan zina. Tu. Maka surah ini, masalah ini pun tak dapat tiada daripada disyaratkan pada bukunya itu dengan kosak meringan-ringankan sembahyang. Yang kena ada kosak juga. Ya duk buat kerja tu mesti dah berdosa buat kerja tu. Tapi bila orang perintah disuruh dia semaya, dia kata pada aku semaya baik aku jadi kawat lagi. Dia jawab gitu tu hati kosaknya mengingin semaya pada pukul lagi. Tu. Atau mesenda-senda dia maya. Gitu. Maka jika tiada ia kosakkan sesuatu, saya tiada kupu, dosa tu mestilah. Cekak tu dosa, berbuat tu pun dosa. Tu dosa mesti. Tu ada lagi tu. Atau berkata ia apa yang mengena, apa dia yang boleh, yang dapat kebajikan orang yang semaya. Boleh apa? Dan pada asal perkataan gini,
Kam rasa. Sallaitu ma asabtu khairan. Dengan mana berapa banyak kam tu? Berapa banyak? Sallaitu, aku duduk semaya. Berapa banyak dah aku duduk semaya? Tiada mengenai, tiada dapat aku akan kebajikan. Aku duduk semaya berapa banyak dah tak ada boleh. Sikit habuk boleh kebajikan. Yakni tiada aku dapat akan kebajikan daripada semaya tu. Atas semaya ini tiada patut bagiku. Kerana apabila aku semaya, binasa harta aku. Dia kata. Maya binasa harta. Atau ia berkata, jika aku semaya, atas. Kerana apabila aku semaya, binasa harta aku jika aku semaya. Itu. Atau tiada semaya bersamaan jua. Jika aku semaya atau tiada semaya bersamaan jua. Ialah bersamaan. Kata itu kuasa nak senda-senda. Habis itu. Atau sempena jahat dengan dia. Gapo sempena? Gapo sempena jahat? Apa sempena? Dengan dia, dengan semaya. Apa maksud ini? Semaya tu orang panggil dia kata gitu, dia kosak tu sempena tu. Orang panggil cukup padai dah, orang panggil. Tu makna sempena. Padai dah, cukup dah. Siapa dah bala gitu tu. Orang panggil jahat dengan dia, dengan semaya tu. Dia panggil. Atau berkata, dan ia bagi orang Muslim, aku seteru kamu. Cukup kata dulu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا زدنا علما وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. تقبل الله. Allahu Akbar. No.